Budak terapung di udara. Kes Poltergeist Enfield adalah satu-satunya kes paranormal yang sangat terkenal yang berlaku di Enfield, London pada tahun 1977 dan juga 1979. Kisah ini berlaku pada seorang ibu tunggal yang bernama Peggy Hodgson dan 4 orang anaknya yang mengalami gangguan misteri di dalam rumahnya sendiri di mana bunyi aneh dan juga perabot bergerak sendiri. Disebabkan kes yang berlaku, Peggy Hodgson mengambil tindakan untuk memanggil penyelidik paranormal yang bernama Maurice Gross dan juga Guy Lyon Playfair dan juga beberapa pegawai polis sebagai saksi dan untuk mendokumentasi dan menyelidik apa yang sedang berlaku di dalam rumah mereka. Semasa mereka berada di dalam rumah tersebut, ada beberapa benda yang aneh berlaku seperti mendengar suara yang mengerikan, bunyi ketukan di dinding ataupun perabot mula bergerak sendiri. Pada satu hari, mereka sempat menangkap gambar anak perempuan Peggy yang berusia 11 tahun yang bernama Janet seolah-olah sedang terapung di udara. Janet bukan sahaja terapung di udara, malah dia dicampakkan daripada katilnya. Mereka juga membuat satu rakaman di mana Janet ini sedang dirasuk oleh hantu. Semasa mereka membuat rakaman tu, suara yang keluar daripada mulut Janet ni bukan suara seorang perempuan tau. Dia suara hantu, suara yang mengerikan. So hantu ni bercakap melalui Janet tu. So apa yang disampaikan adalah hantu tu adalah penghuni lama rumah tersebut. Walaupun ramai yang mula skeptikal dan menganggap kes ni hanya tipu daya, tapi apa yang berlaku pada keluarga Peggy ni adalah benar-benar berlaku. Kes Poltergeist Enfield ni telah pun menginspirasikan buku, dokumentari dan juga filem. Kes yang berlaku di rumah Peggy ini telah pun difilmkan dan ditayangkan di layar perak yang dinamakan sebagai The Conjuring 2. So guys, kalau korang minat lagi nak dengar cerita-cerita jenayah yang mengerikan dan juga cerita paranormal yang menyeramkan, korang boleh komen, like, share dan juga follow saya dekat channel ni. Okay?